kerana tangan itu tangan yang telah banyak korbankan kemahuan diri untuk menjaga mak. Sebab tu ibu ayah, hati-hati dengan orang yang tangan dia menjaga mak. Tangan dia lah yang cuci najis mak. Tangan dia lah yang mandikan mak. Inilah tangan yang di sisi manusia mungkin nampak rendah, tapi di sisi Allah bila berdoa menembusi 7 petala langit Allah. Sebab itulah kalau ada di depan saya ni yang Allah pilih untuk jaga mak, Allah pilih untuk jaga ayah, itu bukan pilihan manusia tapi pilihan Allah. Adik-beradik ada 8, apa sebab kita yang jaga? Adik-beradik ada duit, kenapa kita yang kena jaga? Adik-beradik dia pun ada rumah, kenapa kita yang kena jaga? Hakikatnya Allah yang pilih, kerana Allah nak kita dapat tangan seperti tangan Uwais Al-Qarni. Apabila mengangkat tangan, mendadah tangan, Allah muliakan dan Allah mustajabkan doa. Dan ini bukan semua anak dapat, hanya anak yang tangannya menjaga mak, itulah tangan yang dapat mustajab doa. Kedua, apa syarat nak jadi sahabat Nabi? Dia mesti jumpa Nabi. Uwais Qarni tak sempat jumpa Nabi. Tapi kalau hidup satu zaman dengan Nabi, pernah jumpa Nabi, pun belum tentu jadi sahabat Nabi. Sebab Abu Jahal pun pernah jumpa Nabi,